My Documents adalah kawasan peribadi dan khas untuk menyimpan fail peribadi anda. Dalam video ini, kami akan menunjukkan cara untuk menghasilkan folder baru dan cara untuk memuat naikkan fail ke dalam kawasan My Document. Mula-mula, untuk menggunakan My Document, anda perlu klik pada ikon Resource Manager. Sebaik sahaja tertingkap Resource Manager dibuka, anda perlu klik pada My Documents. Selepas anda telah klik pada My Document, anda akan melihat butang Actions. Klik pada butang Action tersebut dan scroll ke bawah sehingga anda melihat New Folder. Klik pada New Folder tersebut. Typekan nama folder tersebut di dalam kotak di bawah folder. Folder anda sedia digunakan. Dengan memuat naikkan fail-fail ke dalam VLE, anda akan menyingkirkan penggunaan peranti simpanan USB. Anda boleh memuat naik fail pada setiap masa dan di mana jua. Untuk memuat naikkan fail ke dalam folder tersebut, klikkan butang biru Add Files. Kotak dialog Upload Files akan muncul. Anda boleh membuat pilihan fail dengan klik pada butang biru Choose File untuk memilih fail di dalam komputer anda. Apabila fail anda telah dimuat naik, anda boleh menutup kotak dialog upload file tersebut dengan klik butang Done pada tertingkap tersebut.